Uniknya One Piece ni, setiap event atau peristiwa tak kira kecil atau besar mesti akan mempengaruhi sesuatu. Tak macam tipikal siri lain yang mematikan karakter atau berlakunya sesuatu peristiwa tanpa konsekuensi berat kepada dunianya. Oda sebaliknya betul-betul gunakan butterfly effect to its finest. It's like world building One Piece ni bukan sekadar world building yang sedia ada, tapi each character build that world over time. Setiap event akan mempengaruhi dunia One Piece dan ini yang membuatkan kita susah nak predik apa yang akan berlaku ke depannya maupun ke belakangnya. Dulu kita hanya tahu insiden God Valley ni sekadar pertemuan antara Rocks, Roger dan Garp yang enak menamatkan karier Rocks. Tapi kini lepas kita tahu apa sebenarnya yang berlaku, kita mula memandang apa yang berlaku di God Valley pada perspektif yang berlainan. Bermula 5 tahun selepas insiden God Valley, 33 tahun sebelum timeline utama, dunia kembali lagi kecoh dengan kemunculan sosok gergasi yang menyasarkan kapal Lanon di kawasan lautan yang berkabus, yang mana gergasi tersebut adalah Harald sendiri yang kita tahu pada chapter lepas berlutut "Woi, lemah!" depan Marineford. Yap, waktu ni Harald telah sepenuhnya menjadi baru world government. Kita juga dapat tahu kabar angin tentang sosok misteri di Florian Triangle telah pun tersebar lebih awal, dan oleh kerana ada persamaan antara modus operandi Harald dan sosok tersebut yang mana mereka menyerang di kawasan berkabus, ada yang mengira Harald adalah sosok tersebut. Tapi apa yang menarik dekat panel-panel ni, watak-watak dekat belakang dilihat ketawa walaupun yang bercerita pengalaman mereka dalam keadaan serius, seolah-olah menampakkan bahawa kabar angin ni hanyalah sebuah rekaan dan dongeng belaka. Lebih kurang sama seperti apabila Nami bertanya tentang kewujudan Pulau Langit di Jaya. Dalam masa yang sama, bekas kru Rocks pula yang kita tahu terdiri daripada Lanon-Lanon Legend telah membawa haluan mereka masing-masing. Lanon-Lanon yang tak ada masa depan ni biasanya bergaduh hanya disebabkan berebut kawasan tanpa matlamat. So wajarlah Lanon pada waktu ni dicop sebagai penjahat. Namun begitu, satu kru legend telah melangkaui Lanon-Lanon yang lain. Yes, Lanon Roger telah berjaya sampai ke pulau terakhir sekaligus berjaya mengelilingi dunia, melonjakkan nama mereka sebagai kru Raja Lanon, Gold Roger. Dan macam yang kita sedia maklum, Roger telah menyerahkan diri sekaligus memulakan The Great Pirate Era 24 tahun yang lalu. Nah, masa inilah ramai giant mula direkrut ke dalam Marine untuk menyeimbangkan keadaan. Pada tahun yang sama juga, Harald akhirnya diberikan kelepasan untuk naik ke Holy Land Marijoa. Yes, sedih sekali, even dah jadi ke level baru world government di sepanjang berpuluh-puluh tahun pun Harald tidak dipercayai. Sampailah Great Pirate Era bermula. Pada waktu ini juga Harald diberikan Shallow Sea Contract melalui tanda Abyss dengan gelaran God Steel. Level paling rendah atau should I say paling cetek di antara 3 tahap, yang mana 2 lagi adalah Deep Sea Contract dan Deep Sea Contract. Aku percaya Shallow Sea Contract ni hanya diberikan kepada penduduk yang bukan berasal dari 20 keluarga pendiri World Government dan bukan penduduk asal Marijoa, kerana 3 karakter yang pernah ditunjukkan diberi gelaran God Steel dan mempunyai tatu Shallow Sea setakat ni adalah karakter yang mempunyai latar belakang yang boleh dikatakan sas. Gunko kemungkinan besar bukanlah berasal daripada keluarga Mainmare, melainkan dia sebagai puteri sebuah kerajaan lain yang telah diculik dan dijadikan hamba keluarga Mainmare. Ingat tak dalam teori aku ada cakap bagaimana Imu hanya mentarget puteri-puteri seperti kisah romans zaman pertengahan? Nah, Gunko ni juga salah satu contohnya. Harald obviously memang bukan di antara 20 pendiri World Government, dan last sekali Shanks. Shanks walaupun seorang Vigaland, pendiri World Government, telah hidup di dunia bawah sepanjang hidupnya, sehinggalah suddenly dia decide untuk join God's Knight. Kemudian kita lompat kepada 20 tahun yang lalu. Kita dapat tahu Harald mempunyai hubungan dengan Neptune yang juga merupakan raja bagi kerajaannya. Mereka masing-masing mencerita tentang anak mereka dan berhasrat untuk mengahwinkan anak mereka bila mereka dewasa. Somehow Oda selitkan backstory ni maybe akan ada kaitannya dengan Mosa yang juga kawan misteri Loki. Dalam tahun yang sama juga, sekolah Walrus telah ditubuhkan. Kita lompat pula kepada 15 tahun yang lalu. Satu insiden besar telah berlaku di Marijoa di mana Fisher Tiger yang sebelum
sebelumnya telah ditangkap dan dijadikan hamba dalam pengembaraannya telah cuba melepaskan diri. Seperti telah ditakdirkan, Shanks yang pada tahun yang sama baru je naik ke Marijoa telah membantu Fisher Tiger meloloskan diri, mengakibatkan ramai hamba-hamba lain yang diantaranya adik-beradik buah Hancock juga terlepas dalam insiden tersebut. Yes, Shanks yang ketika itu berumur 24 tahun telah kembali ke pangkuan keluarganya di Marijoa dan menjadi salah seorang God Steel. Kenapa Shanks tiba-tiba dah 24 tahun? Asal tiba-tiba dia join God's Knight? Hampa jangan pelik nah. Ni dari perspektif Harald saja. Sebab tu backstory-nya pun lompat-lompat. Oda lately memang suka pakai teknik ni, sama macam insiden God Valley. Mula-mula dari perspektif Sengoku yang tak tahu benda, dan perspektif Kuma, lepas tu barulah full story dari perspektif Rocks. Nah, pada waktu ni jugalah Harald telah ditemukan kembali dengan Shanks. Sebab somehow Harald get the feeling that dia pernah berjumpa Shanks. Kemungkinan pada waktu kecil Shanks, diorang pernah singgah ke Elbaf bersama Lionel Roger. Obviously kerana Elbaf adalah salah satu pulau terpenting yang menyimpan rahsia nikah. Nah, cakap pasal nikah, 15 tahun lepas ni jugalah adalah tahun sebelum kematian Harald, dan Shanks pula ketika tu masih belum mengkhianati World Government. Maknanya kemungkinan apa yang direncanakan Shanks dan Harald akan memicu kepada peristiwa pembunuhan Harald. Nah, what if waktu ni Shamrock dan Gunko telah datang ke Elbaf untuk merampas Devil Fruit Legenda, namun Harald menolak dan end up memaksa Loki memakan Devil Fruit tersebut. Panel yang menunjukkan askar Elbaf sendiri menyerang Harald adalah kerana Gunko telah mengawal mereka dengan kuasa Devil Fruit panahnya. Kerana salah satu kuasa Gunko adalah dia mampu mengawal trajektori serangan lawannya. Gunko telah mengawal askar-askar istana untuk bertarung sesama sendiri sehinggalah Loki mengalahkan mereka semua. Benda ni juga diklarify Loki pada chapter 1152 di mana Loki cakap dia ditinggalkan sendiri untuk melawan God's Knight. Disebabkan peristiwa ni juga, Gunko yang merupakan God Steel telah end up diangkat menjadi God's Knight. Tapi boleh jadi juga Harald telah didomini versi emo dan menyerang timnya sendiri. But teori ni terlalu mainstream, so aku tak mau ikut lah. Bocahnya. Satu lagi apa yang menarik adalah mata Shanks telah dibalut dan Shamrock sendiri minta Shanks untuk tunggu mata dia pulih sepenuhnya. Maknanya luka dekat mata dia masih lagi baru, dan maknanya juga kemungkinan besar waktu ni Shanks baru bertembung dengan Blackbeard. Adakah kerana pertembungan tersebut Shanks dapat sesuatu info yang membuatkan dia balik ke Marijoa? Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.